Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eksperimen mudah pada hari ini ialah jom buat cheese. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah susu panas, jus lemon, garam, penapis, mangkuk dan sudu. Langkah pertama, panaskan susu. Tuang ke dalam mangkuk dan kacau dengan jus lemon sehingga menggumpal. Langkah kedua, tapis gumpalan tersebut dan tambahkan garam. Lihat apa yang terjadi. Susu terdiri daripada protein, gula, lemak, bahan mineral, vitamin dan enzim. Apabila asid jus lemon dicampurkan ke dalam susu panas, ia menyebabkan protein bergerak mendekati satu sama lain. Susu akhirnya bergumpal menjadi cheese. Selamat mencuba adik-adik!